Ini guru besar Habib Abu Bakar bin Salatas, guru saya. Ini guru besar dia, At-Talibul Khudum. Saya lebih senang pada santri yang berkhidmat berbanding santri yang hanya belajar. Ini perkataan Abu Yahya Maliki rahimahullah ta'ala. Jadi tugasan kami ni lebih kepada menjaga kebersihan sekitar kawasan kompleks Yayasan Raja Indrami, dari segi dari kawasan-kawasan luar sampai ke tandas, longkang dan sebagainya. Jadi untuk Maulid ni kita antara tim-tim yang awal berkhidmat dan kami yang akan terakhir yang balik. Maknanya kalau malam tu kita orang semua dah balik, kita akan bersihkan kompleks ni, seluruh kawasan kompleks ni sampai macam sedia kala lah. Jadi memang dia punya khidmat tu agak panjang. Jadi siapa yang berkelapangan silakan join kami untuk di Yayasan Raja Indrami. So cabaran dalam unit logistik, selalu kita akan ikut apa-apa aktiviti-aktiviti yang kita nak jalankan lah dalam 3 hari Maulid. Kadang-kadang cabaran dia bergantung pada aktiviti-aktiviti yang kita nak jalankan. Sometimes last minute kita akan ada perubahan, mungkin hujan ataupun cuaca yang kadang-kala berubah-ubah. Jadi kita akan ikut sesuatu event tu lah. Contoh event-event yang kita nak buat tu, satu event tu kita akan macam cuaca tadi, kita akan ikut keadaan lah, panas dan cuaca, dan jadi keadaan orang yang datang tu selesa dengan keadaan yang apa kita siapkan, prasarana yang kita cuba buat yang terbaik untuk orang ramai. Unit penginapan ni kerja-kerjanya ialah terutamanya kerja-kerja pembersihan rumah lah. Tempat-tempat kompleks macam yang dijadikan tempat penginapan macam Zawiyah ni, asrama tu yang dah lama tak guna. Kerja ni berjalan sebelum majlis, tengah majlis, habis majlis. Tu kerja penginapan memang takkan habis. Yang kita buat kerja ni semua untuk Rasulullah, demi Rasulullah. Jadi kita buat dengan ceria. Ya. Baik majlis biasa atau Maulid Akbar, ya, kami ni terbagi pada 2 unit. Unit VIP dan juga unit awam. Yang sebelah sini yang awak tengok ni, ini unit VIP. Kita tengah menyiapkan persiapan untuk malam kemuncak, makan malam kemuncak. Sebelah sini muslimin, persiapan untuk muslimin. Manakala sebelah sana, ya, sebelah stakar tu untuk muslimat. Kita juga dibantu oleh ahli khidmat, kalangan jemaah dan juga tentera-tentera cilik kita, ya. Kami menyediakan masak tengah hari untuk lebih kurang 2,000 orang, iaitu daging masak asam pedas, dan kalau boleh nampak bahagian merewang itu untuk nasi biryani malam ni lebih kurang 10,000 orang. Kami bahagian menyediakan bahan, yang bahagian masaknya Datuk Pak Syekh sendiri yang akan turun ke dapur untuk masak, tapi kami bahagian menyediakan bahan sahaja. Penat semua tu ialah cabaran yang biasa, penat tapi puas. Pada petang ini kita tengok persiapan untuk memasak berani kambing dan giat dijalankan oleh pasukan sukarelawan Raja Indrami. Mereka yang datang dari berbagai-bagai pihak sukarelawan, insya-Allah membantu saling bertumpuk lumus sama Tuan Guru Datuk Haji Muhammad Hafiz Selamat untuk menyiapkan makanan pada malam ini. Insya-Allah dianggarkan kambing lebih kurang 50 ekor akan disiapkan, dan berani lebih kurang 400 kilo nasinya akan disiapkan pada petang ini, insya-Allah. Ya.
Lindung Kepala tak? Saya sebagai ketua penyambut tetamu WVIP, tanggungjawab saya begitu mencabar di mana saya perlu memastikan tetamu mendapat layanan protokol yang selayaknya. Bersempena dengan Majlis Maulid Akbar Yayasan Al-Jindrami, unit ataupun YAJ Media memberi peranan yang cukup penting juga seperti unit-unit yang lain juga yang memainkan peranan yang paling penting, di mana pihak kami menyediakan yang pertama khidmat untuk menyediakan visual, itu menyediakan projektor, audio, TV, dan yang kedua kita menyediakan audio. Yang ketiga kita juga tidak lupakan juga satu konten yang agak penting, iaitu acara light and sound. So kita ada 3 unit utama ini yang memainkan peranan yang penting bersempena dengan Majlis Maulid Akbar Yayasan Al-Jindrami. Dan cabaran kita adalah di mana peralatan-peralatan yang kita ada, kita masih menggunakan peralatan yang sedia ada, yang sudah pun berusia sekitar 3 ke 5 tahun. Tapi alhamdulillah kita masih lagi menggunakan peralatan tersebut, dan juga kita campurkan dengan peralatan yang moden lah, yang teknologi tinggi. Jadi kita nak sinkronaskan peralatan-peralatan tersebut, audio, visual. Jadi perkara itu merupakan satu cabaran yang penting lah bagi YAJ Media. Cut!